Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merakit dan selamat merakit. Kembali lagi dengan saya untuk channel Family Merakit. Tapi sebelum tu kita intro dulu, okey? Untuk kali ni saya nak berkongsi sedikit dengan anda satu video di mana saya merakit di sebuah rakit di Kampung Pasir Kubuk, iaitu rakit Moha. Rakit Moha ni ada 4. Saya dah cuba ke empat-empatnya sekali, iaitu rakit merah, rakit biru, rakit hijau dan rakit putih. Untuk video kali ni saya akan kongsikan aktiviti saya merakit di salah sebuah rakit Moha, iaitu rakit putih. Dan untuk video yang kali ni saya tak merakit bersama dengan family, tapi saya bersama dengan rakan-rakan, iaitu Brother Yim, Brother Ijal dan Najib. Untuk rekod rakit putih ni, kalau mungkin anda ada lihat di Facebook ataupun di YouTube, rakit putih Moha ni antara rakit yang dah banyak sangat dia punya sejarah. Ikan-ikan pari mega. Cumanya mungkin bukan rezeki kami, tapi ada satu bahagian video tu dia menunjukkan yang joran saya ditarik hingga terjun ke dalam air. Mungkin pari, tapi saya tak pasti. Untuk anda melihat bagaimana aktiviti kami di rakit putih Moha ni, saya harap anda terus menonton. Video ni sebenarnya saya dah rakamkan tahun lepas, itu sekitar bulan 11 tahun lepas. Dan saya tak dapat nak postkan dekat YouTube disebabkan ada part-part bahagian intro dan ending untuk video ni saya salah rakam. Jadi saya ambil keputusan untuk simpan dulu video ni. Kalau ikut pada niat asalnya, saya tak nak postkan video ni, tapi disebabkan keseruan ataupun aktiviti yang pada saya menarik untuk saya pertontonkan pada anda mengenai rakit putih Moha ni, jadi saya korek balik video-video rakaman saya dan saya akan pertontonkan kepada anda. Ya, harap anda terus menonton sehingga habis video ni. Okey, jom kita layan. Jom jalan laju Kaki awak naik ni tak lama, nak tarik balik kendaraan. Dah lebih dalam 4 tahun lebih, 4 tahun lebih. Bagi hijau tempat pipi paling kasar lah. Ini kecil. pagi belum sampai pak. Pari belum lagi. Belum jumpa alamat lagi. Apa? Belum jumpa alamat lagi. Biasa dia belum geng je. Jadi dia maju. Ini dia bumbung semua dah lama. Wah, selamat dah orang depan cakap. Ini abang ni naik engine boat ni. Naik dulu, Jip. Ambil tangan bang. Okey, alhamdulillah. Sampai.
Sebelum tu saya nak perkenalkan kawan-kawannya pergi. Rijal, Najib, oh, orang kampung, Wayim. Dan saya nak tunjukkan kondisi rakit dan fasiliti yang ada atas ni. Rakit dia luas, dia tahan luas. Ni malam gigil ni. Ini bahagian tepi. Belakang dia, arus dia ke sana. Arus dia ke sana. Ini kalau arus pasang. Sana arus surut. Maknanya kalau air pasang nanti semua kena rancang belakang. Bahagian tepi. Awak jauh toyo 16 ni. 16. Okey, ini bahagian dalam. Sauk. Ni boleh guna bilik untuk semayang. Ada air ni. Dapur dan barang-barang masak. Kalau menurut saya ini antara fasiliti yang baik lah yang disediakan. Macam sauk, gancu ikan, dapur. Ada setengah-setengah rakit yang tak sediakan benda-benda macam ni. Tapi bukannya maksud rakit-rakit tu dia tak bagus. Cuma sebab saya dengar sendiri keluhan daripada tuan-tuan rakit ni. Awalnya semuanya ada, tapi ada individu-individu yang tak bertanggungjawab, hilangkan, curi. Benda-benda ni semua akan menyusahkan tuan rakit dan orang-orang yang nak memancing selepas mereka. Hari ni pun masih awal lagi, baru pukul 12. Kami naik awal sebab nak elakkan air surut. Kalau air surut, bot tak boleh keluar. Nak set up dulu. Kita jumpa lagi. Ada. Gulung. Aku tengok gitu. Mana boleh tak ada hidup. Ada kan? Tunjukkan. Tengok. Tebal. Oh, tukar. Okey, tukar. Alhamdulillah. Hey. Ada tadi dah. Macam tak tadi. Dah hidup. Dah dapat lesen. Cara. Ekor dah jal. Kata. Ekor nak tukar. Baik. Dia orang kata kalau kau potong terus nanti ikannya anjing. Tak tahulah. Itu macam. Saya ajak lagi bapak dia ni. Ni gelembung ni. Ada anak tak? Ini nampak. eksklusif. Oh lah, alamak. Keluar air ketuban. Kita bantu dia. Kita bantu dia, okey? Ada.
lagi. Aku jadi bidan tadi. Sembak yang, sembak. Aku kena macam tu yang. Makan sikit-sikit aku sembak je. Oh lekat. Sembak sikit. Ada? Hey, what happened? Aku naik unggang macam tu lah. Kerapu. Dia sangkut tau. Lepas tu dia gerak sikit-sikit. Tu yang dia main sikit-sikit tu. Dia gerak balik kan. Sembak je baru. Tut. Masa kat tarik kat mulut dia tu. Benar kajian. Dia beli tongkol ni. Nampak tongkol tu teringat nampak kan. Oh. Amat rajin tongkol. Mak kalau wajib tu bawa tongkol. Ni kalau bawa anak bini aku nak pakai life jacket ni. Pagar tak ada. Ada kursi nyaman. Bapak besar pula ni. Bang. Besar lah boleh dia. Bang. Bolos. Buat pari. Aktiviti petang. Tadi start pukul 12. Sekarang pukul 4. Dah 4 jam. Air baru start pasang. Tak letak lonceng Target pari. Target. Rakit putih ni sebenarnya banyak sejarah orang naikkan pari. Sejarah lah. Pasti berulang. Kalau boleh lihat sebelah sana tu 3 rakit tu. Rakit moha, rakit kuning, hijau, merah. Merah tu antara rakit yang terbaru. Ni rakit putih antara rakit moha yang terawal sekali. Itu kau cangkuk dekat tu apa ni dia banyak tu. Ada lagi ah. Sembilang. Macam tak melawan ni. Malong ni. Tukar. Tetap. Ha? Depu. Oh ni. Oh. Sedap dah ni. Kepala keras ni. Oh ni yang kata Cina suka kan? Ha, mahal ni. Tu atas kepala dia Itu ada ni ada apa tu? kacau duri. Ha. Ini kalau Jepun ni suka ni. Depu. Kau makan tak? Nak? Kau ni. Makan. Benar. Aduh, putus aduh. Kasar. Besar siap. Aduh. Tarik terus pergi sesuatu. Tak baik kan? Sayanglah. Tak ikat. Gay. Ya, aku tengok dah tak sempat dah tali. Baik tadi. Kasar tu dia. Aduh. Dah lah nak makan susah. Tapi macam Tak apa. tak. Kurang hidup. Mesin ni memang lock habis ke? Dia tak ada free Ada tepi dia tu. Kalau boleh free selamat sikit. Dia snap. Dia tak tekan gitu. Tukar.
Udah hidup tu. Udah hidup. Duri tu kan atas dia. Apa Bahaya tu. tadi? Kasar memang kasar. Lain macam. Dia terus tarik tau. Yunam, Yoran. Aku ni tak nak makan pula tu. Dah hidup. Mana buat Sayang lah. Jalan dedah dah tu. Allah Akbar. Rasa tarik. Nampak aku kata. Rasa dapat tarik sekejap je. Terus. Aduh. Rasa kalau mesin tak ketat sangat dia ada push lagi kan. Ini kau lawan. Aku baru nak angkat. Dia tekan terus putus. Sayang Aduh. Nak tak ni? Nak. Adik bantu aku dapat. Kasih adik ke? Mulut dia tepak dulu dia. Tak apa. Putus geng, putus. Kasar, ikan kasar. Kamu tak ingat. Kopak dulu mulut dia. Mulut dia kopak. Member tengah naik depu. Aku punya pula kena makan. Nasib baik ikat. Babi lah dia punya. Waduh. Serius. Rasa tekilan. Pagi ataupun apa? Silap pancing lah, silap. Sepatutnya ini pakai untuk main lama. Silap. Dah masuk air. Aku dapat pegang tali ni je. Tak apa. Jom dah Macam masuk lah. Dapat tarik tali putih. Dah adik. Adik pegang. Ya, kalau Tak apa. Belum. Dia memang nekan kuat tu. Turun tak? Okey, tak apa. Jopos cari siang ni. Kita cuba lagi. Naik jas rambut. Tukar pancing. Membangau. Air tak ada arus. Daripada mula pasang tadi sampai ke sekarang, air tak ada arus. Dia low. Sekarang dah lebih kurang pukul 7. Masih galat dengan ikan yang putus tadi tu. Gila bapak punya galat. Ujung-ujung makan koci. Gelap. Bolos, duri. Duri yang pertama daripada petang baru sekarang. Weh. Dapatlah duri. Ya, itu dia duri. Umpan apa ni? Udang. Umpan kepala sotong. Duri memang ada. Masalahnya arus tak ada. Ini yang jenis kebulu kan, kelahap. Duri lahap. Ini degil tau. Oh, dah balik rumah dia menyasar cari makanan lagi. Kau sanggup aku punya? Sini. Belin. Buang aratam tu. Ni belut. Ni belut. Kan nampak ada sirip tepi tu. Ni belut bagus. Dia tak bergulung. Oh, yang malong. Itu kalau belin tu Gila nak tu. memang buang lah dia cakap. naik je ke atas. Boleh. Aku punya tak tonggeng ni. Baik. Wak micai. Najib wanted dengan misai. Syai lagi. Baik. Makan dulu Maggi. Ini hari pergi dengan bujang-bujang, kena makan Maggi lah. Kalau tidak ada nasi.
Ada ekor tu. Nampak tak? Aku tekan lama tadi. Sisik. Pelan. Angkat sikit. Dah lama makan ni. Jal, foto. Gambar. Daripada tadi belum ada gambar ni. 1, 2, 3. Sekejap, tak jelas. Dah. 1. Alah, kau pusing pula ikannya. Baru dapat. Hey, merah geng. Merah. Baik. Tengoklah bila pakai mata kail kecil, dia makan. Merah. Mana pun aku lah. Check up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show Yalah. up. Ada lah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Mana tak Now lupa that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Dia ketam tu. Mesinnya sangkut.
Lambat sikit mempercepup. Ada tu kasar ni baby. Jadi. Strike pertama pagi ni. Lepas strike ikan merah tadi pukul 5 pagi. Untuk siang ni kerapu yang pertama. Lambat. Dia dah lari dekat ni. Dekat sawah. Goncang-goncang sikit lah Jal. Tarik lepas. Dia dah sempat lari ni. Bukan lambat tarik. Lama kan. Tu banyak. Lama banyak. Ulu tali Jal. Ulu. Amat dia tak suka pakai ni. Kuat. Biar dia kendor sikit. Kendor lagi. Nanti dia akan keluar tu. Kalau bukan karang, sawah ni. Itulah tadi antara momen-momen menarik yang saya nak kongsikan dengan anda semua ketika saya mancing di Rakit Putih Moha. Di mana saya harap anda terhibur dan mendapat sedikit pelajaran daripada video tadi. Antaranya, anda jangan sekali-sekali lupa untuk longgarkan drag ketika anda memancing. Kerana itu yang berlaku pada saya, di mana satu sentapan ikan yang kasar terus memutuskan tali. Okey, cukup sampai sini dulu. Kita akan jumpa lagi di next video, di mana saya dah pun merancang untuk bulan 3 ni, bermula daripada 19 hari bulan 3, iaitu hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Untuk hari Khamis tu, insyaAllah kalau diizinkan, saya merancang untuk mancing laut dalam, iaitu di Tanjung Lompat, naiki bot hijau angler. Dan seterusnya hari Jumaat 20 hari bulan tu, saya akan mula merakit semula. Kalau ikut pada perancangan awalnya, saya nak merakit di Rakit Salmi, Rakit Zali King Crab dan Rakit Atan Lobster. Tapi sayangnya rakit mereka penuh untuk 20 hari bulan, 20, 21, 22, 23 tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin penuh. Jadi saya terpaksa ubah haluan ataupun ubah planning rakit. Tu saya akan merakit di Rakit Haji Madi dan Rakit Mamat. Dan untuk melihat aktiviti-aktiviti yang bakal berlaku pada 19 hari bulan sehingga 23 hari bulan tu nanti, diharap anda jangan lupa untuk terus follow saya di Family Merakit. Jangan lupa untuk like video-video saya serta subscribe channel Family Merakit untuk anda terus melihat apa aktiviti-aktiviti saya sepanjang tahun 2020 ni. Okey, akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merakit dan selamat merakit. Bye bye.